Assalamualaikum. Nama saya Nur Ainin Sofia binti Rosli dari MSM Johor Bahru. Hai. Assalamualaikum. Nama saya Anis Kristina dan saya daripada MRSM Johor Bahru. Produk yang telah kami hasilkan adalah Cool Jacket. Cool Jacket adalah gabungan antara jaket dan kipas. Cool Jacket akan memberi keselesaan kepada pengguna yang ingin menggayakan jaket mereka di dalam cuaca yang panas. Sedia maklum bahawa jaket sering dipakai dalam cuaca yang sejuk. Jadi, jaket yang kami hasilkan akan memberi jalan penyelesaian bagi mereka yang ingin menggayakan jaket di dalam cuaca panas. Masalah yang dialami oleh pelanggan kami ialah remaja yang suka mengikut trend terkini dengan menggayakan jaketnya mempunyai masalah semasa ingin menggayakan jaketnya kerana jaketnya hanya sesuai digunakan semasa cuaca sejuk saja. Namun, Malaysia mempunyai cuaca yang panas. Berdasarkan masalah yang dilalui oleh remaja tersebut, kami bercadang untuk menggabungkan jaket yang menggunakan kain yang tidak terlalu tebal dan kipas kecil agar remaja tersebut dapat menggayakan jaket yang kami hasilkan dengan keadaan selesa dalam cuaca yang panas. Seterusnya ialah langkah-langkah untuk membuat produk kami. Langkah yang pertama ialah mengukur saiz badan pelanggan. Yang kedua, membuat pola baju. Yang ketiga, memotong kain mengikut ukuran pola baju yang telah dibuat. Yang keempat, mencantumkan potongan kain. Seterusnya, langkah yang kelima ialah menyambungkan litar untuk membuat kipas. Yang keenam, membuat bingkai kipas menggunakan pen 3D. Yang ketujuh, melekatkan kipas pada baju menggunakan gam. Dan akhir sekali ialah membuat kemasan. Seterusnya, kos penghasilan produk. Kami mengeluarkan kos sebanyak RM40.10 sen. Antaranya, seluar yang kami jadikan sebagai kain untuk membuat jaket tersebut RM20, velcro RM5, bilah kipas RM2, bateri AA RM60 sen, filament pen 3D RM6, Swiss tekan tutup RM1.90 sen, motor AT RM1.60 sen dan pemegang bateri RM3. Kemudian, saya akan menerangkan tentang pengujian dan penilaian yang dilakukan pada produk kami. Terdapat dua jenis ujian yang dilakukan pada produk kami, iaitu ujian makmal dan ujian parameter. Ujian yang pertama ialah ujian makmal. Parameter yang diuji ialah ergonomik dan keputusan yang kami dapat ialah pengguna dapat memakai jaket dengan selesa kerana kain jaket tidak terlalu tebal. Ujian yang kedua ialah ujian parameter. Parameter yang diuji ialah reka bentuk dan nilai estetika. Keputusan yang kami dapat ialah reka bentuk jaket yang ringkas dan dapat menarik perhatian pelanggan untuk membelinya. Jadi, untuk pengkomersialan jaket kami akan menghasilkan pelbagai jenis saiz agar pengguna dapat memilih saiz yang sesuai dengan badan mereka. Seterusnya, kami akan menghasilkan pelbagai jenis corak jaket agar pengguna dapat membeli mengikut cita rasa mereka yang tersendiri. Akhir sekali, kami akan membina bingkai kipas yang berbentuk unik agar dapat menarik minat pelanggan. Akhir sekali, saya ingin menerangkan tentang impak yang terdapat pada produk kami. Impak yang pertama ialah pengguna dapat menggayakan jaket tersebut dengan mengikut trend terkini. Yang kedua, jaket boleh menyejukkan pengguna semasa memakai jaket tersebut. Dan akhir sekali ialah dapat memberi keselesaan kepada pengguna ketika menggunakannya. Sekian, terima kasih daripada kami.